الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الضياء والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan juga bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada rasa takut, lapar, kurangnya harta benda, kematian nyawa, kurangnya buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Mereka itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah bencana, mereka berkata, sesungguhnya kita milik bagi Allah dan akan kembali kepada Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'adzabun yab'athu ala man yasha wa huwa rahmatul lil mu'minin wa man waqa'a fiha wa waqa'a muhtasiban wa yu'minu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya aku bertanya Rasulullah SAW berkenaan wabak taun. Lalu baginda SAW bersabda, ia adalah azab yang Allah Ta'ala turunkan pada sesiapa yang dikehendaki di kalangan hambanya dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berada di tempat berlakunya wabak, taun dan sebagainya, lalu dia bersabar dan dia tidak percaya melainkan apa yang ditentukan Allah, melainkan diberi kepadanya pahala kelebihan syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا سمعتم أرضا فيها الطاعون فلا تدخلوها وإذا أنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, apabila kamu mendengar berlakunya wabak di suatu negeri, taun dan sebagainya, maka jangan kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila kamu berada di kawasan wabak, jangan kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat muwafaqat Bukhari dan Muslim.
أقول قولي أستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Apabila berlakunya wabak bencana yang pernah berlaku di zaman awal Islam, sehingga pihak yang berkenaan dalam pengajian Islam di zaman dahulu mengarahkan supaya dikosongkan masjid, dihentikan sembahyang Jumaat dan sembahyang jemaah sekiranya wabak itu menala. Pernah dilakukan Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Azhar, beberapa buah masjid negara Islam. Ulama mengarahkan supaya dilakukan kuarantin dengan cara yang tersebut, merupakan satu cara yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan disunatkan membaca qunut nazilah pada tiap-tiap sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mazlumin wal mustad'afin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal fahsya' bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.